Kenapa kuda boleh panik bila nampak payung? Ini sebabnya ramai tak tahu. Pernah tak anda perasan? Kuda yang nampak tenang tiba-tiba melompat atau lari bila orang buka payung. Nampak pelik, tapi sebenarnya ada sebab saintifik. Pertama, kuda ialah haiwan mangsa, bukan pemangsa. Sejak zaman purba, kuda hidup dengan naluri untuk lari secepat mungkin bila nampak benda pelik. Bila payung dibuka, ia bergerak secara tiba-tiba, mengembang besar dan bentuknya berubah drastik. Bagi manusia biasa, itu normal. Tapi bagi kuda, itu boleh kelihatan seperti pemangsa yang tiba-tiba menyerang. Kedua, penglihatan kuda sangat sensitif terhadap pergerakan. Walaupun penglihatan mereka luas, hampir 360 darjah, mereka sangat mudah terkejut dengan objek yang bergerak secara mengejut. Payung yang dibuka dengan bunyi pop boleh terus aktifkan refleks panik kuda. Ketiga, kuda susah bezakan objek biasa dengan objek bahaya. Jika kuda tak pernah dilatih atau dibiasakan dengan payung, otaknya akan terus anggap itu sebagai ancaman. Sebab itu dalam latihan kuda profesional, mereka akan biasakan kuda dengan plastik, bendera dan payung, supaya kuda belajar bahawa objek itu tidak berbahaya. Kesimpulannya, kuda bukan takut pada payung, tetapi takut pada perubahan mendadak yang dia tak faham. Sebab itu, jangan buka payung secara mengejut dekat dengan kuda. Ia boleh buat kuda panik dan mencederakan diri atau orang sekeliling. Kalau anda suka fakta haiwan pelik tapi benar, follow dan share video ni. Banyak lagi fakta mengejutkan akan datang.